Email yang saya ingin bacakan dahulu datangnya daripada Adlina. Adlina berkongsi peristiwa ketika beliau dan juga suaminya memandu ke seberang tambak. Waktu itu kami dalam perjalanan pertama kali pergi ke kampung. Ini merupakan kampung nenek saya. Dan ceritanya begini. Sebenarnya saya dah lama tak pernah ke sana. Kalau saya ke sana pun, saya akan ikut arwah bapa yang memandu. Sejak arwah bapa meninggal dunia, dalam keluarga ni tidak ada sesiapa yang boleh memandu. Jadi tidaklah kami ke rumah nenek yang terletak di Pontian, Johor. Paling-paling pun ikut. Kalau ada yang inginlah mengundang kami, mungkin saudara mara yang nak ke sana akan bertanya dan kita akan cuba ikutlah kalau kenderaan tu muat. Tapi setelah lebih kurang 5 tahun tidak ke sana, saya waktu itu baru sahaja berumah tangga. Dan suami saya ni pula, kata Adlina, tidak mempunyai kampung di seberang tambak. Dan dia benar-benar nak ke kampung dan nak juga berjumpa dengan nenek saya yang tinggal di Pontian. Saya beritahu suami terletak di mana. Suami pun sebelum tu dah buat research, tanya teman-teman, Google untuk dapatkan laluan untuk ke rumah nenek saya di seberang tambak. Waktu itu nak ajak ibu saya, tapi ibu saya tidak dapat bersama kerana kurang sihat. Jadi sayalah pergi dengan suami, hanya berdua saja. Keluar dari Singapura agak lewat sedikit lah sebab suami pulang kerja agak lewat. 8 malam baru kita bertolak dan kita harap sampai dalam masa lebih kurang 2 jam. Tapi Casey, 8 malam sampai pukul 10 kita pun dah telefon sebenarnya. Telefon seorang sepupu, tapi kata pada nenek, tapi beritahu dia jangan bilang nenek yang kita nak sampai. Cuma beritahu seorang sepupu. Jadi mereka akan tahulah yang kita akan datang. Dalam perjalanan bila dah daripada kawasan Lebuh Raya Utara Selatan, ada jalan susur keluar nak masuk ke kawasan Pontian, ada papan tanda. Suami pun keluar ikut jalan yang disebutkan oleh teman. Kau pandulah lepas checkpoint tu masuk Lebuh Raya Utara Selatan, kau pandu nanti akan nampak satu papan tanda Pontian. Kau exit Pontian. Jadi suami ikut memandu jalan susur keluar memasuki kawasan Pontian. Casey, bila masuk kawasan tu dah terlampau gelap sangat. Sebabnya walaupun waktu itu jam 9 lebih malam, Casey, gelapnya dah terlampau teramat sangat. Tidak ada lampu jalan, hanya kenderaan suami saja. Dan hanya kenderaan kami yang berada dekat kawasan itu, katanya Adlina. Tiba-tiba suami memandu dengan perlahan. Sebabnya terlampau gelap dan takut nanti tersalah belok, jalannya agak kecil sedikit. Tengah memandu, Casey, bayangkanlah Casey, tempat tu dah gelap. Kiri kanan hutan. Mungkin ada yang pernah laluan yang saya sebutkan. Dahlah kiri kanan hutan, tempat tu gelap. Suami pandu perlahan. Dari jauh, bila kenderaan suami ni sedang memandu, memancah cahaya lampu di hadapan, saya dengan suami terkejut. Casey, nampak ada seorang wanita sedang berdiri di tepi jalan, seolah-olah sedang tunggu mungkin teksi, tunggu kereta, tak tahulah. Nampak Casey dari jauh. Sebabnya bila suami memandu, beberapa kali dia akan high beam. Takut nanti kenderaan yang laluan bertentangan ni tak nampak kita. Jadi suami pandu, nanti beberapa saat dia akan high beam sikit, dia letakkan balik. Jadi bila suami high beam nampak dari jauh, saya terperanjat. Suami pun terkejut. Bang, ada ke orang tunggu teksi tempat macam ni? Kata saya pada suami. Entahlah yang, dah lah. Jadi bila suami dah memandu, dah nak hampir dekat dengan perempuan ni, suami high beam lagi. Sebabnya hanya bila suami high beam akan nampak perempuan tu. Bila suami gunakan low beam, tak nampak sebabnya cahaya daripada kenderaan tu akan memancar ke bawah daripada naik ke atas. Bila hampir dekat,
suami high beam lagi. Hilang wanita tu di tepi jalan. Saya dengan suami rasa dah tak sedap hati. Suami saya mula, Bismillahirrahmanirrahim, membaca surah Casey. Dalam perjalanan saya pun ikut sekaki membaca. Apa suami baca saya ikutlah. Suami pandu perlahan, pandu. Rasa tak sedap hati sangat. Dan akhirnya sampai di rumah nenek saya. Tapi agak lambat sedikit Casey. Sebab sebelum tu tersalah jalan, tersalah masuk lorong. Sampai juga alhamdulillah, sepupu saya tidak ada di depan rumah. Saya cuba telefon beberapa kali tapi tidak dijawab panggilan saya. Saya pun letakkan kenderaan di tepi rumah nenek. Saya dengan suami ini rasa semangat sangat nak jumpa nenek. Kita keluar dari kenderaan, tutup pintu, jalan menuju ke arah depan pintu. Kita pun ketuk pintu rumah. Assalamualaikum, dengan nada yang ceria. Yang jawab adalah nenek saya. Dengan badan yang agak lemah, jalan perlahan-lahan menuju ke arah pintu. Kemudian nampak saya. Elina! Rasa gembira sangat. Kami berpeluk, menangis kerana dah lama tak jumpa. Saya pun perkenalkan, ni suami saya. Sebab bila saya bersanding, nenek sakit tak dapat hadir. Suami salam tangan nenek. Kemudian nenek kata pada saya, masuklah ke dalam, bawa suaminya. Pergi masuk duduk kejap Pendengar Misteri Jam 12, bila saya dengan suami dah masuk, nenek depan pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sedang membaca surah. Saya dengar-dengar macam surah Ayatul Kursi yang dilafazkan oleh nenek depan pintu. Dia baca, setelah dia baca dia sembuh. Duduk ke depan. Dekat ruang tamu kita bertukar khabar. Saya nak tanya sebenarnya tapi saya rasa kurang sesuai. Tak apa. Dipendekkan cerita, keesokan hari sepupu saya beritahu saya yang nenek telah pun beritahu dia semalam bila saya dengan suami datang. Saya tengah berdiri dekat tangga. Dekat belakang saya, kata nenek, ada perempuan tengah berdiri tunggu nak masuk dalam rumah. Saya dengan suami tak nampak, nenek nampak. Sebab tu nenek kata cepat masuk. Nenek diri depan pintu. Benda tu, kata nenek, masih berdiri depan pintu dengan keadaan cara menunduk nak masuk ke dalam rumah di Pontian. Nenek baca Ayatul Kursi dan adalah doa-doa yang lain. Nenek sembuh dan tidak benarkan masuk ke dalam rumah nenek. Nenek kemudian berjalan dan bercakap dengan kami. Saya dengan suami bila dengar terperanjat Casey. Biar betul ni Casey. Itulah pengalaman. Mungkin ketika saya nampak dengan suami, kita menegur, dia ikut tumpang sekaki. Okey, itu dia kisah yang dikirimkan oleh Lina bersama dengan suami.